Tu sebab saya masa risau tu dia cepat penat, batuk tak berhenti. Lepas nama saya Zaid, umur saya 25. Saya dah merokok dengan vape ni dah 12 tahun. Pernah cuba berhenti tak sebelum ni? Pernah sebelum ada vape ni try dah berhenti. So tak boleh. 3-4 hari dah tak boleh, ada mula sesemua, demam, dah tak boleh ambil balik. Pakai anestik. Saya kurang lah, kira daripada dulu sebulan 2 karton, dia tukar menjadi sebulan sekarton. Lepas tu sebulan tu setengah je dalam 5 kotak. Lepas tu baru boleh berhenti terus. Rokok pun baru 2 tahun sudah. 2 tahun sudah. Apa sebab utama? Sebab muda lagi 25 macam mana boleh nak berhenti ya? Tu masa risau tu dia cepat penat gitu, batuk tak berhenti. Dan ni pun saya dah macam aktif sikit, sukan apa semua. Lepas tu duk fikir yang stamina tak ada, tak larat apa semua, nak macam berlari pun tak larat. Yang cuba berhenti tu tak ada siapa-siapa sebab dia sendiri, dia ngeri lah.